Sekumpulan nelayan di Kampung Menghulu Langkawi, Kedah tidak menyangka objek kaku berwarna merah yang terapung di tengah laut rupa-rupanya seorang wanita dalam keadaan lemah dan hampir tidak bernyawa. Selepas mereka mendekatinya, wanita itu dipercayai mangsa tragedi bot karam di perairan Malaysia Thailand Sabtu lalu. Muhammad Azam Azmi bersama dua rakannya ketika itu sedang melabuhkan pukat di kawasan berdekatan Pulau Langkawi. Kira-kira jam 6.50 petang, mereka melihat objek terapung berwarna merah dan terkejut sebaik mengetahui ia adalah seorang wanita sedang hanyut. Dia tak bergerak, dia duduk sengak saja. Lepas tu kita jadi tertanya-tanya lah, apa benda ni, nampak macam manusia orang kan. Lepas tu kita dekat dengan dia, baru dia bergerak. Masa tu baru kita tahu kata orang. Lepas tu kita jadi gelabah lah sebab kita tak pernah jumpa benda macam tu dalam laut kan. Wanita terbabit hanya berpaut pada 2 keping papan dengan jarak kira-kira 2 batu nautika dari kawasan dataran. Mangsa kemudiannya diberikan makanan, minuman dan selimut. Azam segera menghubungi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang tiba kira-kira 30 minit kemudian membawa mangsa untuk rawatan. Sebelum kejadian tu, alun dia jadi, ombak dia jadi besar kawasan tu kan. Boleh jadi kami kata ini boleh jadi bot karam lah. Masa tu kita terfikir macam tu lah. Tapi nak cari tu dia kawasan tu, masa tu dia dah malam kan. Cari tu tak mungkin lah sebab kami pun duk tunggu buka masa tu, kita tak boleh pergi mana. Menurut Azam, sepanjang jadi nelayan, ini kali pertama dia berdepan situasi menyelamat di tengah laut.